Dalam banyak sinki viral, yang mana berbaloi untuk korang pilih? Tengok Luxury Waterfall Kitchen Sink. Pipe bukan satu tapi 3 tau. Macam pipe 3 serangkai, semua fungsi power. Material stainless dia tahan karat, tahan lama, senang nak cuci. Tengoklah honeycomb. Material baru yang makin berguna, bukan biasa-biasa tau. Sekali aksesori penapis, basket, water filter, tempat basuh cawan, tempat sabun, sekali package. Terus nampak mewah bila on, ada lining light lagi. Tengok Smart Waterfall Kitchen Sink. Macam adik-beradik lah dengan yang tadi. Yang ni adik, fungsi dia sama, cuma ada 2 key piano je. Yang tadi ada 4. Nak on, pusing dulu tombol ni kak, baru dia function. Jangan pusing hati je. Paling penting, dua-dua sinki ni tak guna elektrik. Tak guna elektrik tau, guna mechanical system je. Satu lagi, tak akan menyesal kalau ambil stainless steel waterfall kitchen sink. Nampak lebih simple, material dia honeycomb, ada tempat letak sabun. Bezanya, air terjun dia dekat sini. Ada satu tombol, pusing je untuk on off. Aksesori sama, cuma tak ada tempat letak pisau dan tempat cuci cawan. Boleh add on kalau nak senang cuci cawan. Material fungsi semua tip-top, lagi senang korang nak buat kerja dekat dapur. Dapatkan di alat dapur Bangi, Semenyi dan Senawang.